Ketika dunia terbahagi antara dua blok kuasa besar, kapitalisme yang diketuai Amerika Syarikat dan komunisme di bawah pengaruh China, Malaysia mengambil langkah yang tidak dijangka oleh ramai. Di bawah kepimpinan Tun Abdul Razak, Malaysia menjadi negara ASEAN pertama yang secara rasmi mengiktiraf Republik Rakyat China dan menjalin hubungan diplomatik serta perdagangan dengannya. Langkah ini bukan hanya mencetuskan perubahan besar dalam dasar luar negara, tetapi turut membuka pintu kepada peralihan geopolitik serantau. Namun, hubungan ini tidak terjalin dengan mudah. Ia berdepan dengan cabaran keselamatan, tekanan politik domestik dan antarabangsa, serta kebimbangan sosial dalam kalangan rakyat. Apa yang dimulakan oleh Tun Abdul Razak pada tahun 1974, kini menjadi asas kepada salah satu hubungan perdagangan dua hala terbesar di Asia Tenggara. Mengapa Tun Abdul Razak memulakan perdagangan Malaysia-China? Lawatan rasmi Tun Abdul Razak ke China pada tahun 1974 bukan sekadar simbolik. Ia adalah strategi berani dalam memposisikan Malaysia sebagai negara berkecuali yang bebas menentukan hala tuju dasar luar. Tun Razak melihat keperluan untuk membuka pasaran baharu bagi barangan ekspor utama Malaysia seperti getah, kelapa sawit dan bala. Pada masa yang sama, beliau ingin membebaskan Malaysia daripada kebergantungan kepada rakan dagang tradisional, seperti negara-negara di barat. Lawatan awal delegasi perdagangan Malaysia ke Guangzhou pada tahun 1971 yang diketuai oleh Tengku Razaleigh Hamzah turut membantu memulakan proses ini. Dengan pendekatan berkecuali, Malaysia berjaya merapatkan jurang ideologi dengan China dan menghidupkan kembali hubungan maritim yang pernah wujud sejak zaman Kesultanan Melaka. Inilah antara sebab utama mengapa Tun Abdul Razak menerajui usaha perdagangan moden Malaysia-China. Cabaran menjalin hubungan diplomatik Malaysia-China. Usaha mewujudkan hubungan ini tidaklah mudah. Terdapat kebimbangan besar dalam aspek keselamatan dan kestabilan dalaman negara. Parti Komunis Malaya, PKM, masih aktif ketika itu dan dilaporkan mendapat sokongan moral serta logistik daripada Parti Komunis China. Kerajaan bimbang bahawa hubungan rasmi dengan Beijing akan dilihat sebagai pengiktirafan terhadap gerakan bersenjata ini. Tambahan pula, sikap saling tidak percaya antara kedua-dua negara memburukkan keadaan. Malaysia ketika itu berpandangan bahawa China menyokong konfrontasi Indonesia-Malaysia, manakala China pula melihat ASEAN sebagai alat kuasa imperialis barat. Keprihatinan etnik turut muncul apabila ramai dalam kalangan masyarakat Melayu bimbang dengan kemungkinan kesetiaan berganda dalam komuniti China-Malaysia. Isu ini perlu ditangani dengan teliti agar tidak mencetuskan ketegangan kaum. Dalam masa yang sama, tekanan antarabangsa daripada barat turut menambah beban diplomatik. Malaysia harus memastikan langkah ini tidak dianggap sebagai berpaling tadah daripada blok barat. Strategi keselamatan Malaysia ketika lawatan Tun Razak. Kerajaan Malaysia, di bawah Tun Razak, tidak hanya bergantung kepada diplomasi, tetapi turut merangka strategi keselamatan dalaman yang komprehensif. Antara langkah utama ialah pelaksanaan dasar Kesban, keselamatan dan pembangunan, yang menggabungkan pembangunan luar bandar dengan operasi keselamatan bagi menangani insurgensi komunis. Malaysia juga menuntut jaminan daripada China agar tidak menyokong PKM serta menghentikan propaganda seperti Suara Revolusi Malaya. Pihak keselamatan negara seperti polis, tentera dan perisikan menjalankan penyelarasan yang rapi untuk memastikan lawatan Tun Razak ke China berlangsung dalam keadaan terkawal. Strategi ini turut melibatkan pendekatan inklusif kepada semua kaum serta membina perpaduan nasional yang lebih utuh untuk mengekang sebarang unsur subversif. Hasil lawatan Tun Abdul Razak ke China, 1974. Lawatan bersejarah ini membawa kepada beberapa pencapaian penting. Pertama sekali, ia memeterai hubungan diplomatik rasmi antara Malaysia dan China, satu langkah berani yang mengubah lanskap politik serantau. Malaysia melantik Pernas sebagai ejen rasmi perdagangan, sekaligus memutuskan kebergantungan kepada orang tengah seperti Singapura. Ekspor utama termasuk minyak sawit dan kayu balak, manakala barangan dari China merangkumi makanan, mesin dan tekstil.
Perdagangan dua hala melonjak, menandakan permulaan hubungan ekonomi yang kukuh. Selain itu, hasil utama adalah jaminan China untuk tidak mencampuri urusan dalaman Malaysia serta sokongan terhadap dasar berkecuali rantau Asia Tenggara, seiring dengan cita-cita Tun Razak melalui cadangan Zopfan, Zone of Peace, Freedom and Neutrality. Kejayaan ini turut membuka ruang kepada pertukaran politik dan budaya antara kedua-dua negara. Apa yang dicapai pada tahun 1974 menjadi asas kepada hubungan dua hala yang kini menjadikan China sebagai rakan dagang terbesar Malaysia. Lawatan ini menandakan permulaan kepada dasar luar yang lebih realistik dan berkecuali, membolehkan Malaysia mengekalkan hubungan baik dengan semua kuasa besar, termasuk Amerika Syarikat. Keputusan China menghentikan sokongan kepada PKM secara langsung melemahkan gerakan insurgensi komunis dalam negara, sekaligus mengukuhkan kestabilan politik dan ekonomi. Dari sudut perpaduan, lawatan ini berjaya meredakan ketegangan etnik dan meningkatkan rasa kepercayaan dalam kalangan masyarakat Cina Malaysia terhadap dasar kerajaan. Tun Razak diiktiraf sebagai pemimpin yang berwibawa dan berpandangan jauh dalam membawa Malaysia keluar dari ketegangan ideologi global. Reaksi antarabangsa dan kesan terhadap hubungan Barat. Langkah Malaysia ini pada awalnya mengejutkan Barat. Namun, pendekatan Tun Razak yang berhati-hati dan penuh diplomasi berjaya meyakinkan rakan-rakan di Washington, London dan Canberra bahawa keputusan ini bukan berpaksikan ideologi, tetapi demi kestabilan dan kepentingan negara. Malah, hubungan ekonomi dan pertahanan dengan Barat diteruskan seperti biasa. Pendekatan ini meletakkan Malaysia sebagai sebuah negara kecil yang mampu berdikari dan membuat keputusan berdasarkan penilaian sendiri. Tun Abdul Razak menegaskan sokongan Malaysia terhadap prinsip Satu China dengan hanya mengiktiraf Republik Rakyat China sebagai kerajaan sah. Malaysia juga menyokong hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Taiwan, tetapi tidak mengiktiraf Taiwan sebagai negara merdeka. Langkah ini meningkatkan reputasi Malaysia di mata dunia sebagai sebuah negara kecil yang mampu membuat keputusan besar, berpaksikan prinsip dan realiti geopolitik. Keberanian Perdana Menteri kedua Malaysia, Tun Abdul Razak untuk berfikir di luar kotak dan bertindak secara strategik telah meletakkan Malaysia pada laluan yang kini menjadikan China sebagai rakan dagang utama negara. Namun, lebih daripada itu, beliau membina asas kepada dasar luar Malaysia yang bebas, berkecuali dan berasaskan kepentingan nasional, satu legasi yang kekal relevan dalam era cabaran global hari ini. Jangan lupa untuk tekan like, share dan subscribe Personas untuk lebih ramai lagi mendapat manfaat dari perkongsian kali ini. Jumpa anda di video yang seterusnya.